Setiap Ramadan, sesuatu yang menarik berlaku. Tetapi kali ini arahnya berbeza. Di lapangan terbang di Jakarta, Surabaya dan Medan, penerbangan ke Kuala Lumpur, Penang dan Johor Bahru mula dipenuhi. Bukan sekadar pelancong biasa. Ini keluarga-keluarga Indonesia yang dengan sengaja memilih untuk menghabiskan sebahagian Ramadan mereka di Malaysia. Dan trend ini bukan kecil. Ia semakin meningkat tahun demi tahun. Persoalannya, kenapa? Kenapa rakyat Indonesia yang tinggal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sanggup meninggalkan suasana Ramadan mereka sendiri untuk datang ke Malaysia? Jawapannya bukan satu, dan apabila anda faham sepenuhnya, mungkin anda akan melihat Ramadan di Malaysia dengan cara yang berbeza selepas ini. Sebelum kita mula, saya nak minta satu perkara yang jujur daripada anda. Ramai yang percaya Ramadan sepatutnya dihabiskan di tempat sendiri, bersama keluarga dan komuniti. Dan itu memang benar. Tapi saya juga percaya memahami bagaimana orang lain menghayati Ramadan boleh membuka hati kita dan memperdalam makna ibadah kita sendiri. Kalau anda percaya Ramadan bukan sekadar rutin, tapi satu perjalanan jiwa yang boleh diperkaya, tekan subscribe sekarang. Kita bina komuniti yang melihat Ramadan bukan hanya sebagai kewajipan, tapi sebagai pengalaman yang mengubah kita. Sekarang saya nak tanya anda, pernahkah anda terfikir bagaimana Ramadan dilihat oleh orang luar? Pernahkah anda terfikir apa yang Malaysia ada yang membuat orang lain datang mencarinya? Mari kita faham fenomena ini bersama. Pertama, kita kena akui sesuatu yang penting. Ramadan di Indonesia sangat luar biasa. Suasananya hidup, tradisinya kuat, masyarakatnya ramai. Tiada siapa yang mempersoalkan keindahan itu. Tapi, ada dimensi tertentu di Malaysia yang menawarkan pengalaman Ramadan yang berbeza. Dan perbezaan inilah yang menarik perhatian ramai rakyat Indonesia. Faktor pertama ialah keseimbangan antara keselesaan dan kos. Bagi ramai rakyat Indonesia, melancong ke Malaysia bukan sekadar perjalanan. Ia adalah pengalaman yang terasa premium, tetapi masih mampu dicapai. Bayangkan ini, sebuah keluarga dari Jakarta mendarat di Kuala Lumpur. Mereka menaiki tren dari lapangan terbang yang bersih, tersusun dan tepat waktu. Mereka tiba di hotel yang selesa, berhawa dingin dengan fasiliti moden. Semua ini tanpa perlu berbelanja seperti di negara barat. Makanan pula pelbagai, dari nasi lemak, roti canai hingga ke restoran antarabangsa. Mereka boleh berbuka di restoran dengan suasana yang tenang dan teratur. Sesuatu yang bagi sesetengah mereka adalah satu kemewahan kecil semasa Ramadan. Soalan untuk anda, adakah anda rasa kita kadang-kadang mengambil kemudahan ini sebagai sesuatu yang biasa? Faktor kedua ialah suasana Ramadan yang unik dalam kepelbagaian. Malaysia bukan negara satu budaya. Ia adalah gabungan pelbagai kaum dan agama. Dan semasa Ramadan, sesuatu yang menarik berlaku. Ramadan tidak mengambil alih sepenuhnya kehidupan, tetapi ia wujud harmoni dalam kepelbagaian itu. Seorang pelancong Indonesia pernah berkata, berjalan di Kuala Lumpur semasa Ramadan terasa berbeza. Anda masih nampak pusat membeli belah beroperasi seperti biasa. Lampu bandar tetap terang. Kehidupan moden terus berjalan. Tapi pada masa yang sama, masjid penuh dengan jemaah. Azan berkumandang. Orang berpuasa menjalani ibadah dengan tenang. Kontras ini mencipta pengalaman yang unik. Ia menunjukkan bahawa Ramadan boleh diamalkan dengan kuat, tanpa memisahkan diri daripada dunia moden. Saya nak tanya anda secara jujur, adakah anda rasa keseimbangan ini satu kelebihan atau ia membuat suasana Ramadan terasa kurang kuat? Faktor ketiga ialah Bazar Ramadan Malaysia yang menjadi tarikan luar biasa. Bagi kita, Bazar Ramadan mungkin sesuatu yang biasa, tapi bagi pelancong Indonesia, ia satu pengalaman yang hampir seperti festival. Bayangkan berjalan di bazar di Shah Alam atau TTDE. Deretan gerai makanan yang panjang, warna-warni kuih muih,
aroma ayam percik, satai, murtabak memenuhi udara. Pilihan yang terlalu banyak sampai sukar membuat keputusan. Seorang pelancong Indonesia pernah berkongsi dia terkejut melihat betapa teraturnya bazar di Malaysia. Laluan yang jelas, susunan gerai yang kemas dan variasi makanan dari pelbagai budaya dalam satu tempat. Bagi mereka, ini bukan sekadar membeli makanan. Ini adalah pengalaman sosial. Soalan untuk anda, bila kali terakhir anda pergi ke bazar Ramadan dan benar-benar menghargai suasananya? Faktor keempat ialah pengalaman masjid yang tersusun dan selesa. Malaysia mungkin tidak mempunyai masjid terbesar di dunia. Tetapi apa yang ditawarkan ialah pengalaman yang sangat teratur. Bayangkan anda masuk ke masjid di Kuala Lumpur untuk tarawih. Ruangnya bersih, pengurusan jemaah teratur, sistem bunyi jelas, parkir tersusun. Bagi pelancong Indonesia, ini memberi satu pengalaman ibadah yang sangat selesa dan fokus. Kon ada yang mengatakan mereka dapat lebih khusyuk kerana kurang gangguan dan lebih teratur. Dan satu lagi perkara kecil tapi bermakna. Banyak masjid di Malaysia menyediakan juadah berbuka dengan sistem yang kemas. Tidak perlu berebut, tidak perlu risau. Semuanya terasa mudah. Adakah anda pernah terfikir bahawa keselesaan ini sebenarnya satu nikmat besar? Faktor kelima, dan ini mungkin yang paling tidak dijangka, ialah rasa selamat dan tenang. Ramai pelancong Indonesia menyebut perkara ini berulang kali. Berjalan di bandar pada waktu malam semasa Ramadan, terasa selamat, menggunakan pengangkutan awam, terasa mudah, bergerak bersama keluarga, terasa tenang. Perasaan ini memberi ruang kepada mereka untuk benar-benar fokus kepada Ramadan, tanpa kebimbangan lain. Dan sekarang, kita sampai kepada momen yang paling penting. Momen yang ramai rakyat Indonesia katakan, mengubah cara mereka melihat Ramadan di Malaysia. Ia bukan tentang makanan, bukan tentang hotel, bukan tentang tempat. Ia tentang pengalaman kecil yang tidak dirancang. Seorang pelancong Indonesia berkongsi, pada satu petang, dia lewat untuk berbuka. Dia masih berada di jalan, jauh dari restoran. Seorang rakyat Malaysia yang tidak dikenali melihatnya, lalu menghulurkan sekotak makanan berbuka. Tanpa banyak kata, hanya senyuman. Di masjid, ada yang menjemput mereka duduk bersama walaupun tidak pernah berjumpa. Di bazar, ada peniaga yang sabar melayan walaupun sibuk. Perkara-perkara kecil ini mungkin nampak biasa bagi kita, tapi bagi mereka, ia meninggalkan kesan yang sangat mendalam kerana ia menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Bahawa Ramadan bukan sekadar suasana, tetapi tentang bagaimana kita melayan sesama manusia. Dan ramai yang pulang ke Indonesia dengan satu perasaan yang sama, bahawa Ramadan boleh dialami dengan cara yang berbeza dan setiap pengalaman itu membuka perspektif baru. Jadi mari kita rumuskan. Malaysia menawarkan keseimbangan antara keselesaan moden dan ibadah. Suasana Ramadan yang harmoni dalam kepelbagaian, bazar Ramadan yang meriah dan tersusun, masjid yang selesa dan teratur, dan yang paling penting, rasa tenang serta interaksi manusia yang penuh kebaikan. Dua perkara penting yang kita boleh faham daripada fenomena ini. Pertama, ini bukan bermaksud Ramadan di Indonesia kurang baik. Sama sekali tidak. Ia hanya menunjukkan bahawa manusia sentiasa mencari pengalaman yang berbeza untuk memperkayakan jiwa mereka. Kedua, kadang-kadang kita tidak sedar nilai apa yang kita miliki sehingga orang lain datang mencarinya. Sekarang saya nak tanya anda satu soalan yang jujur. Selepas mendengar semua ini, adakah anda melihat Ramadan di Malaysia dengan cara yang berbeza? Dan kalau anda berpeluang, adakah anda ingin mengalami Ramadan di negara lain untuk melihat perspektif baru? Tinggalkan jawapan anda di komen. Saya betul-betul nak baca pandangan anda. Dan satu lagi, kalau cerita ini membuka mata anda walaupun sedikit, tekan butang suka dan subscribe. Sebab kita bukan sekadar berkongsi cerita. Kita sedang membina satu komuniti yang melihat dunia dengan lebih mendalam. Ada orang kata, channel kecil macam ini takkan pergi jauh. Kawan saya sendiri pernah cakap,
Susah nak dapat subscriber dengan cerita macam ini. Tapi saya percaya sebaliknya. Saya percaya cerita yang menyentuh hati akan sentiasa ada tempat. Dan kalau anda percaya cerita seperti ini patut dikongsi, anda sebahagian daripada sebab ia akan berjaya. Ramadan mengajar kita bahawa nilai sebenar bukan pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargainya. Dan kadang-kadang, untuk benar-benar menghargai sesuatu, kita perlu melihatnya dari mata orang lain.